Malaysia ni rakyat dia doge-doge tu. Ada juga yang pergi. Baru-baru ni pergi. Rakyat Malaysia di Iran keseluruhannya tak ramai tu betul ya. Ada 13 orang termasuk 2-3 orang pelajar. 13 orang semuanya, dan mereka ini telah pun kita bagi nasihat 2-3 kali bagi nasihat. Supaya jugalah semasa mula-mula Amerika mengebom loji nuklear pada tahun lepas, kita bagi mereka nasihat, kita bawa balik. Ada mereka yang tak nak balik. Jadi yang 13 ini sekarang ni pun masih lagi berada di Iran, Datuk Petua, dan kita telah pun minta mereka menandatangani surat indemnity bahawa mereka tidak boleh menyalahkan kerajaan lah, kerana kita nak bawa balik tapi mereka tak mau balik di atas kerelaan mereka sendiri. Jadi mereka masih ada di sana. Dan dalam masa yang sama, Datuk Petua, saya nak minta supaya orang rakyat Malaysia janganlah pergi sana. Kita dah keluar 2 kali nasihat perjalanan supaya tidak ke sana jika tidak ada apa-apa yang penting. Tapi Malaysia ni rakyat dia doge-doge. Ada juga yang pergi. Baru-baru ni pergi. Dia patut pergi seminggu tapi dia potong 2 hari saja. Janganlah pergi ke sana, kerana dalam keadaan sekarang ni apa jua kemungkinan akan berlaku. Dan jika apa-apa berlaku, dia menyusahkan kita. Seperti pada masa yang pertama tahun lepas, Amerika mengebom loji nuklear, kita terpaksa membuat evakuasi. Itu kita buat evacuation plan. Kita buat plan evakuasi. Mereka terpaksa melalui jalan darat selebih 1,200 km tu betul. Daripada Tehran pergi ke Ashgabat, ibu negara Turkmenistan. Saya minta rakan sejawat di Turkmenistan, kerana di sana mesti ada visa nak masuk. Tak ada visa tak boleh. Kita dapatkan supaya mereka ni dikecualikan daripada visa. Kita bawa rakyat Brunei, kita bawa rakyat Singapura sekali, Datuk Petua, sebagai negara ASEAN. Kita menjadi pengurusi ASEAN pada ketika itu. Jadi kita bawa daripada Ashgabat, duduk 1 hari sana, transit dan sampai ke Dubai, Dubai balik ke Malaysia. Pada kali ini kita tak buat plan evakuasi seperti saya katakan tadi, kita dah membuat antisipasi. Kita bawa pulang awal, tapi kita panggil pelan rundingan lah, supaya kita nak berunding dengan duta-duta. Kita tak nampak lah kita sebagai, kita buat evacuation plan. Tapi yang 13 masih ada di sana. Mereka telah pun menandatangani surat indemnity supaya apa-apa berlaku, kerajaan Malaysia tak boleh dipersalahkan. Dan nasihat saya minta supaya janganlah pergi ke Iran pada ketika ini jika tidak ada apa-apa. Kalau penting sangat pun tak usahlah berjumpa di Iran, jumpalah di kawasan di luar, sama di Dubai ataupun di Doha. Terima kasih, Datuk.